Hati dia bersih. Hati dia sangat bersih. Dia Abijam adalah Allah sayang dia. Allah sayang dia. Itu je. Allah sayang dia. Sebab hati dia sangat bersih. Dia tak pilih lahir kat dunia untuk dalam keadaan yang tak boleh berjalan, tak boleh bergerak. Dia tak pilih. Dia tak minta. Tapi Allah jadikan dia hidup di dalam jasad, dalam kenderaan. Jasad kita ni seperti kereta. Abijam dilahirkan dalam kereta yang rosak, tak boleh bergerak. Allah pilih sebab dia hebat, sebab dia memang istimewa. Dia sangat istimewa. Dan kalau you tanya kenapa Siti sangat sayang Abijam dan kenapa Siti tak pernah tinggal Abijam, sebab Siti tahu Siti banyak dosa, Siti tahu Siti banyak salah. So at least Siti selalu cakap, kau tiket aku pergi syurga. Kau tiket aku pergi syurga. Sebab Al-Quran dah cakap dah, kita jaga OKU ke, benda tu tiket kita syurga. Itu je. Sayang kerja kan. Tengok adik kita. Okey lah korang. InsyaAllah nanti berjalan lagi Nanti kejap lagi tengok lagi tau.